Saya rasa dia kata kat saya baik kali saya merosakkan dia. Betul. Ayah dia tahu lah, ayah saya tak tahu. Legend. So kita yang baru ni bagi saya lah, saya segan gila nak approach dia. Macam biasalah saya akan tunjuk bila dah keluar baru saya tunjuk. So dia tak boleh nak bagi komen apa-apa, tak apa saya dah tunjuk dulu. Dah post dah. Dah post baru saya bagi. Betul. Saya mostly akan tunjuk result je. Sebenarnya banyak yang macam saya kata sebelum ni, saya tak banyak beritahu ayah saya banyak beritahu ibu saya. So kalau ayah saya ni, saya akan tunjuk result saya. Saya nervous tak ada kaitan macam kita orang adu ke. Saya nervous sebab saya baru lagi. Boleh nak dia hentam saya. Okey, kenapa? Ni tak cukup lagi, ni tak sedap lagi. Saya harap bantu. Sebab dia dah tahu ni. Sebab dia dah tahu ni saya nervous. Kalau faham lah. Tapi bagi saya nervous sebab Kira nama dia, kira nama dia. saya malu apa yang saya buat. Dah lah saya baru. Tu dia dengar. Saya malu. Dia tak ada sebab tapi saya malu. Itu sebenarnya apa yang kita orang nyanyi tu adalah suara betul kami. Ya. Cuma yang part yang ada yang malam ini tu itu kena bagi lebih sikit lah. Sebab kita orang punya plan untuk lagu ni kita orang nak kembalikan peminat Azura Sembilu. Kalau kita perasan dalam video merah pakai baju warna merah. Kita Sembilu lah. Sembilu saya pun pakai baju Zack Azura dalam scene dalam sekolah tu. So kita orang memang target untuk mostly semua usia lah. Sebab itulah kita orang buat lagu dengan muzik video tu. Semua orang tahu kalau diorang tengok lagu pun, dengar lagu, tengok muzik video pun tahu lagu ni sebenarnya untuk fun-fun je. Dia tak terlalu serius. Kalau serius maybe kita akan buat lagu lain lah nanti single ke kan. Kalau dia nak dia nak dengan saya lagi lah. Sebab saya rasa dia kata kat saya baik kali saya merosakkan dia. Betul. Saya rasa memang semua orang dah tahu dah lagu ni memang khaskan untuk fun saja. Bukan Kelakar-kelakar lah. Tapi dalam kelakar-kelakar tu kita boleh menyanyi. So tak adalah sumbang ke apa ke dan sebagainya lah. Mostly sebenarnya bukan sebab ayah pun. Sebenarnya kita orang punya perangai ada yang sama, ada yang tak sama. Yang saya nonchalant sikit. Okey. Dia ni Pajat je. dia mengeluarkan Dia ibaratkan dia gasolin, saya lighter. Saya bakarkan dia. Banyak korang ni bermain. Panduan. banyakan. Gitulah. Okey, lain tak